Ingat tak masa kecil dulu, sebelum tidur, kita selalu dengar cerita dongeng. Kisah tentang putera-putera berani, puteri-puteri jelita dan haiwan yang boleh bercakap. Mendamaikan, bukan? Tapi bagaimana jika saya beritahu anda, di sebalik kisah-kisah indah ini tersimpan kisah seram sebenar dan drama sosial yang gelap. Hari ini, kita akan menyelami sisi gelap cerita-cerita kanak-kanak dan membongkar 20 maksud tersembunyi yang pasti akan membuatkan anda seram sejuk. Bersiap sedia kerana selepas menonton video ini, pandangan anda terhadap kolobok tidak akan sama lagi. Sebagai permulaan, mari kita fahami dari mana asal-usul cerita-cerita ini. Pada asalnya, dongeng ini bukan dicipta untuk kanak-kanak sama sekali. Ia adalah cerita lisan untuk orang dewasa seperti stand-up comedy, berunsur cerita rakyat pada zaman pertengahan. Ia berfungsi sebagai amaran, mencerminkan realiti kehidupan yang pahit, kebuluran, penyakit, peperangan dan norma-norma kejam. Saudara yang kita kenali sebagai pencerita dongeng yang baik hati sebenarnya adalah ahli linguistik dan pengumpul cerita rakyat. Mereka mencatat kisah-kisah rakyat tanpa banyak mengubah atau mencantikkannya. Dan kemudian, abad demi abad, plot-plot cerita ini diadaptasi untuk permainan kanak-kanak dengan membuang butiran yang paling mengerikan. Namun, makna asal masih kekal dan sebentar lagi kita akan mengungkapnya. Baiklah, mari kita mulakan dengan sebuah kisah yang semua orang tahu. Si Tudung Merah. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti kisah dongeng yang comel tentang seorang gadis kecil yang menghantar bekalan makanan kepada neneknya yang sakit. Namun sebenarnya, ini adalah salah satu kisah amaran yang paling gelap dan terus terang. Mari kita huraikan satu persatu. Mengapa tudungnya berwarna merah? Warna ini bukan sekadar kebetulan. Dalam budaya Eropah pada masa itu, warna merah melambangkan dosa, nafsu dan seksualiti wanita yang sedang berputik. Gadis itu sedang memasuki alam kematangan dan warna cerah ini menjadikannya mudah dilihat, menyerlahkannya sebagai mangsa yang berpotensi. Pada itu sendiri, sudah tentu bukan sekadar binatang hutan. Ia adalah alegori kepada lelaki pemangsa, seorang penggoda. Perhatikan, dia tidak menyerang serta-merta. Dia memulakan perbualan dengannya, dia menawan, dia mengorek maklumat. Soalan-soalan terkenalnya apabila dia sudah berada di katil neneknya. Mengapa telinga kamu begitu besar? Mengapa mata kamu begitu besar? Ini adalah taktik klasik seorang pendera yang secara beransur-ansur merapatkan jarak dan melemahkan kewaspadaan mangsa. Dalam versi dongeng yang paling awal yang direkodkan oleh Charles Perrault, tiada tukang kayu langsung sama sekali. Serigala itu memakan nenek dan kemudian si tudung merah itu sendiri. Pengajaran moralnya sangat jelas. Gadis-gadis muda tidak patut bercakap dengan orang yang tidak dikenali. Jika tidak, akibatnya akan membawa padah. Ini adalah pengajaran yang kejam, bukannya kisah dongeng kanak-kanak. Kita bincangkan pula kisah Cinderella. Kita sudah terbiasa dengan versi Disney yang menampilkan ibu peri yang baik hati dan kasut kaca. Dalam versi adik-beradik Grimm, kisah dongeng ini bertukar menjadi sebuah thriller penuh dengan rasa cemburu dan tindakan mencederakan diri. Jadi, apabila putera raja tiba membawa kasut tersebut, ia didapati tidak muat pada mana-mana adik-beradik tiri Cinderella. Lalu, apakah yang dilakukan oleh ibu mereka? Dia menghulurkan sebilah pisau kepada anak perempuannya yang sulung sambil berkata, "Potonglah jari kakimu itu. Apabila kamu menjadi permaisuri kelak, kamu tidak perlu berjalan kaki pun." Gadis itu menurut, lantas memotong jari kakinya sendiri,
menyarungkan kasut tersebut dan berangkat bersama putera raja. Di tengah perjalanan, sekumpulan burung merpati di atas pokok mula bernyanyi kepada putera raja, mendedahkan bahawa kasut itu kini berlumuran darah. Penipuan itu terbongkar, putera raja pun kembali dan kini tiba giliran adik perempuan yang kedua. Kasut itu juga didapati terlalu kecil untuknya. Ibunya sekali lagi menghulurkan pisau kepadanya, tetapi kali ini dengan nasihat agar memotong sedikit tumit kakinya. Sekali lagi, setelah berjaya memperdaya putera raja, gadis itu berangkat ke istana. Namun, sekali lagi, burung-burung itu membongkar penipuannya. Tetapi, cerita belum berakhir di situ. Kesudahan kisah dongeng ini adalah bentuk balas dendam yang paling kejam. Pada majlis perkahwinan Cinderella, burung-burung merpati yang sama muncul kembali dan mematuk keluar mata adik-beradik tiri itu. Satu mata dipatuk semasa dalam perjalanan ke gereja dan mata yang satu lagi pula dipatuk semasa dalam perjalanan pulang. Akhirnya mereka hidup dalam kegelapan, buta dan menjadi pengemis sehingga akhir hayat. Tiada sedikit pun pengampunan. Hanya pembalasan yang kejam. Kisah Puteri Tidur. Tentu kita semua tahu versi yang satu itu, bukan? Kisah ciuman penyelamat yang mematahkan sumpahan 100 tahun. Itu adalah versi klasik yang kita semua akrab dengannya. Namun, dalam versi asal, iaitu cerita dongeng Itali, Matahari, Bulan dan Taliak, segala-galanya jauh berbeza. Gadis yang sedang tidur itu tidak ditemui oleh putera raja yang kacak, tetapi oleh seorang raja yang sudah berkahwin yang kebetulan sedang berburu di hutan tersebut. Dia melihatnya dan terpukau dengan kecantikannya, tidak pula bersusah payah untuk mencium atau cuba mengejutkannya. Dia melakukan perbuatan kejam terhadap gadis itu, meninggalkannya dalam keadaan tidur di istana dan kembali ke kerajaannya. 9 bulan kemudian, walhal masih dalam tidur nyenyak yang ajaib itu, dia melahirkan sepasang anak kembar. Dia tidak pula terjaga disebabkan ciuman. Dia tersedar apabila salah seorang bayinya yang mencari payudara untuk menyusu secara tidak sengaja menghisap jarinya dan mengeluarkan serpihan beracun dari alat pintal. Cuba bayangkan betapa terkejutnya dia. Terjaga selepas tidur 100 tahun dan mendapati 2 orang bayi berada di sisinya. Namun, itu hanyalah permulaan mimpi ngeri. Isteri raja yang cemburu itu akhirnya mengetahui tentang puteri dan anak-anaknya. Dia memerintahkan tukang masak untuk membunuh bayi-bayi itu, memasak daging mereka sebagai hidangan dan menghidangkannya kepada raja untuk makan malam. Manakala puteri itu pula, dia memutuskan untuk membakarnya hidup-hidup di tiang pancang. Akhirnya, raja mengetahui segalanya, lalu membakar isterinya yang jahat itu dan berkahwin dengan puteri tersebut. Tetapi, setuju atau tidak, kisah keganasan dan cubaan kanibalisme ini bukanlah cerita dongeng yang ingin kita bacakan sebelum tidur. Mari kita selami kisah Hansel dan Gretel, kisah 2 beradik yang tersesat di hutan lalu menemui sebuah rumah yang diperbuat daripada roti halia dan pelbagai jenis manisan. Kita diajar bahawa ini adalah cerita dongeng tentang kebijaksanaan dan kepentingan bersatu padu untuk menewaskan kejahatan. Namun, latar belakang sebenar kisah ini jauh lebih mengerikan daripada mana-mana ahli sihir pun. Dongeng ini sebenarnya adalah cerminan langsung kepada bencana kelaparan besar, Great Famine, yang melanda Eropah pada abad ke-14. Ini adalah zaman di mana hasil tanaman gagal teruk secara berulang, menyebabkan ribuan nyawa melayang, desakan hidup dan keputusasaan mencapai tahap di mana orang dewasa terpaksa membuat keputusan yang sangat kejam demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Meninggalkan anak-anak di dalam hutan untuk mati
adalah salah satu daripada keputusan tragis itu. Oleh itu, watak bapa yang membawa Hansel dan Gretel jauh ke dalam hutan itu bukanlah sekadar penjahat dalam cerita dongeng, tetapi gambaran sebenar seorang individu yang terdesak pada zaman tersebut. Bagaimana pula dengan ahli sihir dan rumah roti halianya? Ini bukan sekadar fantasi semata-mata. Sebaliknya, ia adalah metafora yang sangat mendalam. Rumah roti halia itu melambangkan harapan palsu, sebuah umpan yang mematikan. Pada zaman kelaparan yang melampau, apa jua makanan dianggap sebagai penyelamat. Sementara itu, ahli sihir yang menggemukkan anak-anak untuk dijadikan santapan pula adalah alegori kepada amalan kanibalisme. Ini bukanlah rekaan semata, kerana menurut catatan ahli sejarah, amalan ini sememangnya berlaku pada tahun-tahun paling gelap ketika bencana kelaparan melanda. Untuk terus hidup, Hansel dan Gretel sebagai balasannya bertindak dengan kekejaman yang melampau, iaitu dengan membakar ahli sihir itu di dalam ketuhar. Mari kita selami dasar lautan bersama Puteri Duyung. Versi Disney memperkenalkan kita kepada Ariel yang berambut merah yang menyanyikan lagu-lagu dan akhirnya memiliki kaki serta putera raja. Namun, kisah asal Hans Christian Andersen adalah sebuah tragedi yang syarat dengan penderitaan fizikal dan emosi. Pertama sekali, harga untuk sepasang kaki jauh lebih mahal daripada sekadar suaranya. Penyihir laut itu memberi amaran kepada Puteri Duyung bahawa setiap langkahnya di darat akan terasa seolah-olah dia berjalan di atas bilah pisau yang tajam. Setiap detik di daratan adalah satu penyeksaan baginya. Dia menari untuk putera raja, tersenyum walaupun kakinya berdarah, menyembunyikan kesakitan yang tidak tertanggung. Kedua pula, putera raja. Dia tidak pernah mencintainya dengan tulus. Dia menganggapnya sebagai makhluk yang comel dan eksotik, seperti haiwan peliharaan. Dia menggelarnya, temuannya, dan membenarkannya tidur di bantal di sisi kakinya. Akhirnya, dia berkahwin dengan puteri dari dunia daratan yang disalah anggap sebagai penyelamatnya dan pengakhirannya. Kakak-kakak Puteri Duyung membawakan sebilah belati kepadanya yang mereka tukar dengan rambut mereka daripada penyihir. Untuk menyelamatkan dirinya dan kembali menjadi Puteri Duyung, dia perlu membunuh putera raja itu dan membasuh kakinya dengan darahnya. Tetapi dia tidak sanggup. Dia mencampakkan belati itu ke laut dan pada waktu subuh dia sendiri terjun ke dalam air. Lalu tubuhnya larut, berubah menjadi buih laut. Tiada hidup bahagia selamanya. Hanya ada pengorbanan diri, cinta yang tidak berbalas dan kesakitan abadi. Kisah Puteri Salju dan 7 orang kerdil. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti cerita dongeng biasa tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, kita akan menemukan sebuah drama psikologi gelap yang mengungkapkan sisi kelam iri hati wanita, narsisisme dan ketakutan akan penuaan. Watak jahat utama di sini adalah Ratu, ibu tiri Puteri Salju. Obsesinya dengan soalan siapakah yang tercantik di seluruh negeri bukan sekadar kesombongan cerita dongeng biasa. Ia adalah petanda jelas gangguan narsistik yang melampau. Harga dirinya bergantung sepenuhnya kepada pengesahan luaran tentang kecantikannya. Dan apabila cermin ajaib itu menamakan anak tirinya, seluruh dunianya runtuh. Puteri Salju pula, bagi Ratu, bukan sekadar pesaing. Dia adalah ingatan hidup yang menyakitkan tentang kemudaannya yang semakin pudar, justeru. Reaksi Ratu melampaui sekadar menghalau. Dia bertekad untuk memusnahkannya. Pada awalnya, Ratu memerintahkan pemburu istana untuk membunuh Puteri Salju dan
membawa pulang paru-paru serta hatinya sebagai bukti. Ini adalah butiran penting dari versi asal Brothers Grimm yang sering kali diabaikan atau disensor. Menurut satu tafsiran, ratu berniat memakan organ-organ tersebut secara simbolik untuk menyerap kembali kemudaan dan kecantikan Puteri Salju. 3 percubaan membunuh Puteri Salju bermula dengan tali pengikat korset yang mencekik sikat rambut beracun dan akhirnya epal beracun, kesemuanya jelas menunjukkan obsesi yang melampau dan bersifat gila. Bagaimana pula dengan 7 orang kerdil? Mereka bukan semata-mata penyelamat. Sebaliknya, mereka melambangkan dunia patriarki yang sanggup menempatkan seorang wanita cantik, tetapi hanya jika dia memainkan peranan sebagai suri rumah tangga. Puteri Salju memasak, membersihkan rumah dan menjahit pakaian mereka sementara mereka keluar bekerja. Mari kita bincangkan sesuatu yang mungkin kurang kita sedari. Kisah si rambut emas dan 3 beruang. Semasa kecil, kita mungkin menganggap kisah dongeng ini sekadar cerita lucu tentang seorang gadis yang terlalu ingin tahu yang tersesat masuk ke rumah orang lain. Namun, pada asalnya, ia adalah kisah teladan yang keras tentang akibat melanggar privasi dan batasan peribadi orang lain. Dalam versi terawal cerita ini, watak utamanya bukanlah seorang gadis kecil yang comel, tetapi seorang wanita tua yang licik dan hodoh. Dia sengaja menceroboh rumah beruang-beruang itu untuk menikmati makanan dan keselesaan mereka. Ini adalah kisah tentang pencurian dan keberanian melampau, bukan tentang rasa ingin tahu kanak-kanak. Beruang-beruang itu apabila pulang ke rumah dan mendapati rumah mereka dalam keadaan bersepah, tidak terkejut, malah sangat marah sebagai pemilik rumah. Ayat-ayat terkenal mereka. Siapa yang duduk di kerusi saya? Siapa yang makan dari pinggan saya? Ini bukan sekadar soalan, tetapi kemarahan yang semakin memuncak. Dan kesudahannya pula jauh dari kata selamat. Dalam beberapa versi, beruang-beruang itu hanya menelan wanita tua yang kurang ajar itu hidup-hidup. Dalam versi lain pula, mereka membuangnya keluar tingkap sehingga lehernya patah. Manakala dalam versi yang paling lembut, dia hanya melarikan diri ke dalam hutan, namun mesejnya tetap sama. Pencerobohan ruang peribadi orang lain, rumah orang lain tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Kisah dongeng ini sebenarnya mengajar kita bukan tentang rasa ingin tahu, tetapi tentang menghormati harta benda peribadi dan batasan diri orang lain. Dan itu disampaikan dalam bentuk yang sangat keras. Rumpelstiltskin, kisah dongeng tentang seorang kerdil jahat yang boleh memintal emas daripada jerami. Tetapi, jika kita ketepikan unsur magisnya, ia sebenarnya adalah kisah yang sangat realistik dan mengerikan tentang belenggu, hutang dan peras ugut. Bayangkan situasi ini, seorang gadis muda, anak tukang giling, dikurung dalam bilik penuh jerami dan diancam hukuman mati jika dia gagal mengubahnya menjadi emas. Ini bukan sekadar ujian dongeng, sebaliknya ia adalah keadaan putus asa dan terdesak yang melampau. Dan di sinilah muncul penyelamat itu, Rumpelstiltskin. Namun, dia tidak membantu tanpa sebab. Mula-mula, dia mengambil rantai, kemudian cincin. Ini ibarat peminjam wang ceti yang pada mulanya mengambil barangan berharga kecil. Apabila gadis itu tiada apa lagi untuk diberikan, dia menuntut sesuatu yang paling berharga yang akan dimiliki gadis itu pada masa depan anak sulungnya. Ini adalah satu kontrak yang ditandatangani pada saat terdesak dengan syarat-syarat yang mengerikan. Apabila ratu tidak dapat membayar, dia tidak mengampunkan hutang itu. Dia datang menuntut haknya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri bukanlah dengan kekuatan atau kekayaan, tetapi dengan mengetahui namanya.
yang pada dasarnya adalah mendapatkan kuasa ke atasnya. Kisah dongeng ini adalah amaran suram bahawa tawaran yang dibuat dalam keadaan terdesak, memerlukan harga yang mahal dan hutang, terutamanya yang melibatkan kuasa misteri, boleh menghancurkan hidup anda. Akhirnya, Rumpelstiltskin sendiri dalam kemarahannya mengoyakkan dirinya sendiri menjadi dua. Penamat yang kejam untuk pemiutang yang kejam. Kisah peniup seruling tikus dari Hamelin ini sebenarnya bukanlah sekadar dongeng biasa. Ia dipercayai merupakan gambaran peristiwa tragedi sejarah yang sebenar yang diwarisi melalui cerita rakyat. Anda tentu tahu jalan ceritanya. Bandar Hamelin mengupah seorang peniup seruling untuk menghalau tikus. Dia berjaya menjalankan tugasnya, namun Majistret Bandar enggan membayar upahnya. Sebagai balasan, peniup seruling itu menggunakan seruling ajaibnya untuk membawa keluar semua kanak-kanak dari bandar itu. Kedengarannya seperti sebuah legenda yang gelap. Namun, para sejarawan berpendapat bahawa mungkin ada peristiwa sebenar di sebalik kisah ini. Terdapat beberapa versi atau teori yang wujud. Versi pertama, yang paling gelap, adalah wabak penyakit. Tikus dikenali sebagai pembawa penyakit, terutamanya wabak taun, Black Death. Ada kemungkinan peniup seruling itu adalah alegori kepada maut hitam yang membawa pergi kanak-kanak dari bandar. Bermaksud mereka meninggal dunia akibat penyakit itu. Seruling ajaib pula melambangkan kematian yang tidak dapat dielakkan. Versi kedua pula mengaitkannya dengan perekrutan. Pengkaji legenda ini dengan apa yang dikenali sebagai Perang Salib Kanak-kanak. Pada zaman pertengahan, terdapat insiden di mana pendakwah fanatik retorik mereka memukau ribuan kanak-kanak dan remaja lalu membawa mereka ke Tanah Suci. Kebanyakan mereka mati dalam perjalanan atau dijual sebagai hamba. Peniup seruling dengan serulingnya itu adalah gambaran perekrut sedemikian. Versi ketiga pula adalah penghijrahan beramai-ramai. Mungkin kerana kemiskinan dan kelaparan, sekumpulan besar pemuda-pemudi meninggalkan Hamelin mencari kehidupan yang lebih baik menuju ke timur untuk membuka penempatan baharu. Dan dalam ingatan kolektif rakyat, peristiwa ini bertukar menjadi kehilangan misteri kisah si cantik dan si raksasa. Lazimnya, kita melihat cerita ini sebagai lambang keindahan dalaman dan cinta yang mampu menewaskan segala halangan. Namun, jika diteliti dari sudut psikologi, ia sebenarnya boleh dianggap sebagai kes klasik sindrom Stockholm. Mari kita fahami dengan lebih mendalam. Gadis bernama Belle ini ditawan di dalam sebuah istana. Si raksasa adalah penculiknya. Dia mengurung dan mengawal setiap aspek kehidupannya. Pada mulanya, Belle takut dan benci kepadanya. Dan ini adalah reaksi yang sangat normal. Namun, lama-kelamaan, dalam keadaan terasing sepenuhnya, dia mula melihat ciri-ciri positif pada penculiknya itu. Si raksasa tidaklah sejahat yang disangka. Dia memberinya sebuah perpustakaan. Malah kadangkala bersikap baik. Inilah yang dinamakan sindrom Stockholm, satu fenomena psikologi di mana tebusan mula menunjukkan rasa simpati, malah empati terhadap penculiknya. Ia adalah mekanisme pertahanan diri psikologi, satu usaha untuk terus hidup dalam situasi yang tidak tertanggung. Di samping itu, kisah dongeng ini juga mencerminkan realiti sosial. Pada zaman dahulu, perkahwinan yang diatur. Gadis-gadis muda sering dikahwinkan tanpa persetujuan mereka dengan lelaki kaya, berpengaruh tetapi kadangkala sudah tua, hodoh atau kejam. Si raksasa adalah metafora bagi calon suami yang tidak diingini namun memberikan keuntungan kepada keluarga. Dan pada dasarnya,
Kisah ini mengajar gadis-gadis untuk menerima takdir mereka dan cuba mencari kecantikan dalaman dalam diri raksasa mereka, iaitu untuk menyesuaikan diri dan mencintai orang yang akan mereka hidup bersama sepanjang hayat. Ini adalah kisah yang bukan semata-mata tentang cinta, tetapi lebih kepada survival dan penyesuaian diri dalam dunia patriarki yang kejam dan pokok kacang ajaib. Semasa kita kecil, ini adalah kisah pengembaraan yang mengujakan tentang seorang budak bijak yang berjaya menewaskan gergasi jahat. Namun, mari kita teliti perbuatan Jack ini dari sudut pandang moral dan undang-undang. Pada dasarnya, Jack adalah seorang penjenayah bawah umur. Dia menceroboh masuk ke rumah orang lain. Itu adalah pencerobohan haram. Dia mencuri harta benda gergasi itu. Sekampit emas, seekor ayam betina yang bertelur emas dan sebuah harpa ajaib. Ini adalah kecurian berskala besar. Dan apa yang dilakukan pada akhirnya? Apabila gergasi itu cuba mendapatkan kembali hartanya, Jack menebang pokok kacang itu, menyebabkan gergasi itu jatuh dan mati terhempas. Ini adalah pembunuhan. Namun begitu, cerita dongeng ini menggambarkan Jack sebagai wira. Tindakannya tidak dikecam, malah sebaliknya membawa dia dan ibunya kepada kekayaan dan kebahagiaan. Seolah-olah kita diajar matlamat menghalalkan cara. Jika anda miskin dan ada orang kaya yang digambarkan besar dan menakutkan, maka dia boleh dan patut dirompak serta dibunuh. Ini adalah pengajaran moral yang amat dipertikaikan. Kisah dongeng ini mengagungkan kecurian, penipuan dan pembunuhan jika dilakukan oleh orang kecil terhadap orang besar. Secara ringkasnya, ini adalah justifikasi jenayah akibat ketaksamaan sosial. Gergasi itu sudah tentu digambarkan sebagai penjahat, tetapi pada hakikatnya dia adalah mangsa rompakan yang hanya mempertahankan hartanya sendiri. Manakala Jack pula adalah pencuri dan pembunuh yang bernasib baik, yang kita diminta untuk anggap sebagai wira. Tentang kisah dongeng kita sendiri, Puteri Katak. Kita sering mengingatnya sebagai cerita tentang bagaimana rupa paras boleh menipu dan di sebalik penampilan yang tidak menarik, mungkin tersembunyi jiwa yang indie. Namun, salah satu aspek utama dalam kisah ini yang sering kita terlepas pandang ialah cerita tentang pemungkiran janji dan akibat daripada sifat terburu-buru. Ingatlah, putera Ivan mengahwini seekor katak, tetapi tidak lama kemudian dia mengetahui bahawa pada waktu malam, katak itu bertukar menjadi Vasilisa yang bijaksana yang cantik. Vasilisa memintanya untuk bersabar sebentar sahaja, cuma 3 hari. Dalam tempoh itu, ujiannya akan berakhir dan dia akan kekal sebagai manusia selamanya. Ini adalah syarat untuk kebahagiaan masa depan mereka bersama. Tetapi apa yang putera Ivan lakukan? Tidak dapat menunggu. Dia didorong oleh sifat tidak sabar dan mungkin rasa malu terhadap isterinya yang tidak seberapa itu. Dia mencari kulit katak isterinya dan membakarnya di dalam dapur api. Dia menyangka dengan tindakan ini dia akan mempercepatkan proses itu, memaksanya untuk kekal cantik. Namun sebenarnya dia menghancurkan segalanya. Dia melanggar peraturan dunia sihir, memungkiri janjinya walaupun hanya janji tidak bertulis untuk bersabar. Dan dengan tindakan ini, dia bukan sahaja tidak menyelamatkan isterinya, malah menjerumus isterinya ke dalam tawanan yang jauh lebih dahsyat di tangan Koschei yang abadi. Manakala dirinya sendiri terpaksa menempuh pengembaraan panjang dan berbahaya demi menebus kesilapannya. Ini adalah pengajaran yang sangat berharga. Sikap tidak sabar dan keinginan untuk mendapatkan segala-galanya dengan segera
boleh membawa kepada bencana dan menghancurkan apa yang kita sayangi. Peter Pan, budak lelaki yang tak mahu membesar. Kedengarannya macam impian, kan? Bermain tanpa henti, terbang bebas, mengembara di Neverland yang penuh keajaiban. Namun, jika kita teliti betul-betul, kisah ini jauh lebih mendalam dan menyedihkan daripada yang disangka. Neverland bukan sekadar pulau fantasi semata-mata. Menurut salah satu teori yang sangat popular dan agak gelap, ia adalah metafora syurga bagi kanak-kanak yang telah meninggal dunia. Peter Pan pula adalah malaikat pembimbing yang mengiringi jiwa-jiwa kanak-kanak ini ke alam selepas kematian. Sebab itulah mereka tak pernah tua. Memang takkan dapat. The Lost Boys pula adalah kanak-kanak yang terjatuh dari kereta sorong mereka. Bermaksud meninggal dunia semasa bayi dan tiada siapa yang menjaga mereka. Wendy dan adik-beradiknya adalah pengecualian kerana Peter membawa mereka pergi ketika mereka sedang tidur, iaitu berada di sempadan antara dua dunia. Pada akhirnya, mereka pulang kerana mereka terjaga. Peter Pan sendiri adalah watak yang tragis. Dia cemburu pada kanak-kanak biasa yang mempunyai ibu dan boleh membesar. Kehidupan kanak-kanaknya yang abadi bukanlah anugerah, tetapi sumpahan. Dia dihukum untuk bermain selamanya, sentiasa melupakan rakan-rakannya yang pergi dan membesar dan sentiasa kekal kesepian. Ini bukan kisah tentang kegembiraan zaman kanak-kanak, tetapi tentang ketakutan untuk membesar, tentang kesunyian dan mungkin tentang penerimaan kadar kematian. Kanak-kanak yang menakutkan tinggi pada era Victoria. Pengembaraan Pinocchio. Di fikiran kita, ia selalunya hanya kartun Disney tentang budak kayu comel yang hidungnya memanjang setiap kali berbohong. Namun, buku asal karya Carlo Collodi adalah kisah yang sangat berbeza. Ia jauh lebih gelap, lebih keras dan penuh pengajaran. Collodi tidak menulis cerita dongeng untuk jiwa-jiwa kanak-kanak yang lembut. Ia adalah sindiran terhadap masyarakat dan kisah keras tentang mendidik melalui penderitaan. Pinocchio dalam buku itu bukan sekadar naif, malah seorang budak lelaki yang mementingkan diri, malas dan tidak tahu berterima kasih. Dia serta-merta melarikan diri daripada penciptanya, Geppetto, dan disebabkan dia, orang tua itu dipenjarakan. Pinocchio penuh dengan keganasan dan kekejaman. Si cengkerik berbicara yang cuba memberinya nasihat bijak bukan sekadar diabaikan. Dalam kemarahannya, Pinocchio membaling tukul kayu ke arahnya dan membunuhnya di tempat kejadian. Dalam buku itu, dia membunuh hati nuraninya. Dan yang paling mengejutkan ialah pengakhiran asal cerita ini. Collodi sebenarnya tidak merancang untuk menjadikan Pinocchio seorang manusia. Kisah Pinocchio sepatutnya berakhir pada bab ke-15. Pencuri, si kucing dan si musang menangkap Pinocchio, merampas shillingnya dan menggantungnya pada pokok oak. Menulis. Dia merasakan nafasnya tersekat-sekat dan dia tidak lagi dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia menutup mata, membuka mulutnya, melunjurkan kakinya dan dengan tersentak kuat dia menjadi kaku. Itulah yang sepatutnya menjadi penghujungnya. Hanya atas permintaan editor majalah tempat kisah itu disiarkan, Collodi menulis sambungannya yang menampilkan penyelamatan dan perubahan Pinocchio menjadi manusia. Kisah si janggut biru tidak keterlaluan jika dikatakan adalah sebuah thriller seram zaman pertengahan yang tulen, menyamar sebagai cerita kanak-kanak. Ini bukan sekadar dongeng biasa, tetapi sebuah proto-slasher yang sebenar, bertujuan untuk menakutkan pembaca wanita muda. Watak utamanya, si janggut biru, adalah seorang bangsawan kaya dengan penampilan yang menakutkan.
dia mengahwini seorang gadis muda, memberikannya kunci ke seluruh istana, tetapi menetapkan satu-satunya syarat, tidak pernah memasuki bilik kecil di ruang bawah tanah. Ini adalah motif buah larangan yang klasik yang bermain dengan sifat ingin tahu manusia. Tentu saja gadis itu tidak dapat menahan diri. Dia membuka pintu dan melihat sebuah bilik yang dipenuhi darah, dan di dinding tergantung mayat semua isteri si janggut biru yang sebelumnya. Dia adalah seorang pembunuh bersiri. Kunci yang berlumuran darah menjadi bukti nyata yang tidak dapat disembunyikan atas ketidakpatuhannya. Apabila si janggut biru kembali dan melihat kunci yang kotor itu, dia tanpa ragu-ragu mengisytiharkan kepada isterinya bahawa nasib yang sama kini menantinya. Dia diselamatkan pada saat-saat terakhir oleh abang-abangnya yang menyerbu masuk ke istana dan membunuh si gila itu. Cerita ini pada permukaannya adalah tentang bahaya sifat ingin tahu wanita. Tetapi sebenarnya ini adalah amaran ngeri bahawa di sebalik kekayaan dan kekuasaan mungkin menyembunyikan bahaya yang dahsyat, dan perkahwinan dengan orang asing boleh menjadi perangkap maut. Ini adalah kisah tentang keganasan rumah tangga dan kezaliman yang disampaikan dengan tahap kegerunan yang mutlak. Kisah 3 ekor babi. Dari kecil lagi, kisah dongeng ini nampak mudah difahami. Pesannya adalah, jadilah rajin dan berwaspada seperti babi ketiga. Niscaya tiada serigala yang perlu ditakuti. Rumah jerami dan kayu melambangkan kemalasan, manakala rumah batu melambangkan kerajinan. Namun, di sebalik pengajaran yang mudah ini, tersembunyi falsafah yang jauh lebih keras dan pragmatik. Pada dasarnya, kisah dongeng ini adalah model Darwinisme sosial dalam bentuk kecil. Bukan hanya yang paling rajin yang terselamat, tetapi yang paling bersedia, yang mempunyai sumber. Membina rumah batu jauh lebih mahal dan memakan masa berbanding rumah jerami. Ini bermakna babi ketiga itu sama ada yang paling bijak atau yang paling kaya sejak awal lagi. Bagaimana pula dengan nasib adik-beradiknya? Dalam kebanyakan adaptasi moden, mereka hanya melarikan diri dan bersembunyi di rumah batu. Namun, dalam cerita rakyat Inggeris yang asal, segalanya jauh lebih tragis dan menakutkan. Serigala itu meniup rumah jerami itu hingga runtuh dan memakan babi yang pertama. Kemudian, ia merobohkan rumah kayu itu dan memakan babi yang kedua. Tiada penyelamat langsung. Dan pada akhirnya, babi ketiga bukan sekadar bersembunyi daripada serigala itu. Apabila serigala itu cuba masuk ke dalam rumah melalui cerobong asap, babi itu meletakkan periuk berisi air mendidih di atas api. Serigala itu terjatuh terus ke dalamnya, dan babi yang berwaspada itu menutup periuk dengan penutupnya, merebus serigala itu lalu memakannya untuk makan malam. Ini bukanlah kisah tentang saling membantu antara adik-beradik, tetapi tentang kelangsungan hidup yang paling kuat dan kejam yang akhirnya bukan sahaja menyelamatkan diri, tetapi secara harfiah berpesta dengan sisa-sisa musuhnya. Rapunzel, seorang gadis yang memiliki rambut yang sangat panjang, terkurung dalam menara tinggi tanpa pintu. Sebuah kisah cinta yang berjaya merentasi segala halangan. Namun sebenarnya ini adalah metafora yang sangat tepat tentang penjagaan berlebihan dan kesan buruk kawalan ibu bapa yang melampau. Ibu Gothel, si ahli sihir, bukan sekadar watak jahat. Dia adalah gambaran ibu bapa toksik yang atas nama perlindungan dan kasih sayang mengasingkan anak sepenuhnya dari dunia luar. Menara tanpa pintu itu adalah simbol kawalan mutlak, penjara yang didirikan atas dasar penjagaan yang palsu. Gothel meyakinkan Rapunzel bahawa dunia di luar sana berbahaya dan kejam dan hanya dia yang boleh melindunginya.
Ini adalah satu bentuk manipulasi klasik yang bertujuan untuk memastikan anak itu kekal bersamanya buat selama-lamanya. Kemunculan putera itu adalah percubaan pertama Rapunzel untuk mendapatkan kebebasan dan membina kehidupan sendiri. Dan apakah reaksi si ibu penyayang itu? Kemarahan yang membuak-buak. Dia enggan melepaskan anak perempuannya. Dia memotong rambut indah Rapunzel, lambang kewanitaan dan hubungannya dengan dunia luar, dan menghalaunya ke padang pasir, di mana Rapunzel terpaksa hidup merempat dalam kemiskinan. Putera itu juga dicederakan, matanya dibutakan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kasih sayang ibu bapa yang mencekik, yang tidak memberi anak ruang untuk memiliki kehidupan sendiri, akhirnya membawa kepada tragedi. Kisah dongeng ini menunjukkan bahawa cubaan untuk melindungi anak dari segala bahaya dunia dengan mengurungnya dalam menara bukanlah satu bentuk penjagaan. Sebaliknya, ia adalah keegoan yang merosakkan bukan sahaja anak, malah masa depannya juga. Itik Hodoh. Ini adalah salah satu kisah Andersen yang paling menyentuh hati dan penuh harapan. Ia mengajar kita agar tidak berputus asa jika kita berbeza daripada orang lain, kerana suatu hari nanti kita akan menemui kumpulan kita dan menyerlah. Namun, di sebalik mesej positif ini terselit makna yang agak keras, malah bernada aristokrat. Mari kita renungkan apa yang sebenarnya berlaku dalam kisah dongeng ini. Anak itik itu menderita bukan kerana dia jahat, tetapi kerana dia dilahirkan dalam keluarga yang salah. Dia adalah seekor angsa yang tersesat di kalangan itik. Semua penghinaan dan penderitaannya berakhir bukan kerana usaha, kerja keras atau kebaikannya. Ia berakhir semata-mata kerana dia akhirnya bertemu golongannya sendiri. Angsa-angsa lain yang sama cantiknya. Kisah ini tidak menyatakan bahawa itik yang hodoh boleh menjadi itik yang cantik. Ia menyatakan bahawa jika anda dilahirkan sebagai angsa, anda sememangnya indah kerana hak kelahiran anda. Walaupun buat sementara waktu anda berada dalam keadaan yang kotor. Dan jika anda dilahirkan sebagai itik, anda akan kekal sebagai itik. Dalam konteks ini, kisah dongeng ini mencerminkan gagasan tentang kemuliaan semula, jadi dan ketaksamaan kelas. Nilai diri anda ditentukan oleh asal-usul anda. Darah bangsawan akan sentiasa terselah. Ini bukanlah kisah tentang mobiliti sosial di mana sesiapa sahaja boleh mencapai kejayaan. Ini adalah kisah tentang betapa pentingnya untuk mencari tempat anda di kalangan mereka yang setaraf dengan anda berdasarkan kelahiran. Mesej moralnya jadi agak snobis. Kebahagiaan sejati dan pengiktirafan hanya mungkin diperolehi dalam lingkungan golongan darah anda sendiri. Puteri dan Sebiji Kacang Peas adalah sebuah cerita dongeng yang ringkas dan pada pandangan pertama kedengaran lucu. Seorang putera sedang mencari puteri sejati, lalu ibunya mengatur sebuah ujian. Dia meletakkan sebiji kacang peas di bawah 20 tilam dan 20 lapis selimut bulu. Gadis yang dapat merasakannya, dialah puteri yang sebenar. Kita terbiasa menganggap ini sebagai kisah tentang kepekaan dan kehalusan luar biasa. Namun, hakikatnya, ia adalah satira pedas terhadap golongan bangsawan dan sikap snob mereka. Ibsen, yang sendiri berasal dari rakyat biasa, sering menyindir dan mempersendakan golongan atasan dalam karya-karyanya. Fikirkan, apa jenis kualiti ini? Dapat merasakan sebiji kacang peas melalui 40 lapisan tilam. Ini bukan kepekaan. Ini adalah satu hal yang mengarut. Ini adalah kelembutan yang melampau sampai ke tahap ekstrim. Cerita dongeng ini menunjukkan bagaimana golongan elit ingin membezakan diri mereka daripada rakyat biasa. Mereka reka kriteria kemuliaan
yang sama sekali tidak masuk akal dan sia-sia. Puteri sejati tidak ditentukan oleh kebijaksanaan, kebaikan atau perwatakan, tetapi oleh kemampuan merasa tidak selesa dari perkara kecil yang remeh-temeh. Ini adalah karikatur golongan bangsawan yang begitu terpisah daripada realiti kehidupan sehingga ketidakselesaan yang paling kecil pun terasa seperti tragedi bagi mereka. Pengakhiran cerita di mana kacang peas itu diletakkan di muzium sebagai keajaiban terbesar hanya menggariskan ironi ini. Seluruh istana diraja mengagumi bukan puterinya, tetapi bukti darah birunya yang tidak masuk akal itu. Ini bukan puji-pujian kepada kehalusan, tetapi ejekan tajam terhadap elitisme dan cara-cara bodoh untuk membuktikan keistimewaan diri. Het zijn culturele codes, versleutelde boodschappen uit het verleden. Ze zijn als tijdcapsules die ons de angsten, hoop en vrede, zeden van onze voorouders hebben overgebracht. Door ze vandaag te lezen, maken we niet alleen kennis met magische werelden, maar raken we ook een zeer oude en soms erg donkere geschiedenis van de mensheid aan. Bedankt dat je deze video tot het einde hebt bekeken. Als je het net zo interessant vond als ik om deze verborgen betekenissen te ontleden, geef dan zeker een like en abonneer je op het kanaal om geen nieuwe, minstens zo boeiende analyses te missen. En nu een vraag aan jullie. Welk sprookje uit je kindertijd vind je nu het griezeligst? Of ken je misschien andere verborgen betekenissen die ik niet heb genoemd? Laat het weten in de reacties, laten we erover praten. Dan akhir sekali, Kolobok, jejaka montel dan ceria yang melarikan diri dari datuk dan neneknya sambil menyanyikan lagu riangnya. Sewaktu kecil, kisah ini mungkin kelihatan seperti cerita tentang kepintaran dan sikap berlagak. Namun, jika dilihat dari sudut kitaran hidup, ini adalah salah satu kisah yang paling tragis dan penuh pengajaran tentang pemberontakan remaja dan akibatnya. Kolobok pada dasarnya adalah seorang kanak-kanak yang baru sahaja dibakar atau dengan kata lain, baru lahir ke dunia. Datuk dan neneknya adalah penjaganya. Dia diletakkan di ambang tingkap menyejukkan diri, bermaksud dia berada di bawah pengawasan. Namun pada satu ketika, dia memutuskan bahawa dia sudah dewasa dan mampu berdikari. Dia bergolek, pergi, meninggalkan rumah. Perjalanannya adalah gambaran tipikal seorang remaja yang menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Dia bertemu arnab serigala. Ini adalah pelbagai jenis bahaya sosial. Dia mudah melarikan diri dari mereka dan keyakinan dirinya semakin meningkat dengan setiap kemenangan itu. Nyanyiannya, saya datuk, saya lari dari nenek. Ini adalah lagu kebanggaan maksimisme remaja dan penolakan terhadap otoriti. Dia berfikir dia kebal dan di sinilah dia bertemu musang. Musang itu bukan sekadar binatang lain. Ia adalah simbol kelicikan, ujian palsu dan penipuan yang tidak dapat ditangani hanya dengan sikap berani atau bongkak semata. Dia tidak mengancamnya dengan kekerasan. Sebaliknya, dia memujinya, bermain dengan kesombongannya. Duduklah di hidungku, nyanyikan sekali lagi. Dan Kolobok yang terlalu yakin itu pun terperangkap. Musang itu memakannya. Tamat. Ini adalah pengakhiran yang kejam, tetapi sangat realistik. Melarikan diri dari rumah dan kepercayaan yang berlebihan terhadap kekebalan diri sering berakhir tragis apabila berdepan dengan dunia sebenar yang penuh muslihat. Namun, saat-saat paling mengejutkan terselindung dalam butiran-butiran yang telah pudar ditelan zaman. Ambil contoh Puteri Tidur itu. Dalam versi penglipur lara Itali, Giambattista Basel yang menjadi asas cerita yang kita kenali hari ini,
Puteri yang sedang tidur ditemui oleh seorang raja. Tapi dia tidak menciumnya. Dia mencabul puteri itu, kemudian pergi begitu saja. Puteri itu yang masih dalam tidur melahirkan anak kembar. Dia terbangun bukan kerana ciuman, tetapi kerana salah seorang bayinya ketika mencari susu, menghisap serpihan jarum benang dari jarinya. Bayangkan, bangun selepas bertahun-tahun, lalu mendapati anda mempunyai 2 orang anak tanpa sedikit pun tahu bagaimana mereka muncul. Sungguh tidak disangka-sangka, bukan? Atau kisah Hansel dan Gretel. Cerita ini nampak seperti rekaan yang menakutkan, tetapi ia berakar daripada peristiwa sejarah sebenar, kebuluran besar Eropah pada tahun 1911. Itu adalah zaman kesengsaraan yang dahsyat di mana kanibalisme dan meninggalkan anak-anak bukan lagi mitos, tetapi realiti ngeri bagi banyak keluarga yang berusaha untuk terus hidup. Rumah kuih halia ahli sihir itu bukan sekadar fantasi, tetapi metafora harapan palsu dan perangkap maut terakhir bagi mereka yang terdesak. Bagaimana pula dengan tragedi Puteri Duyung oleh Andersen? Kita terbiasa dengan pengakhiran bahagia ala Disney. Tetapi dalam versi asalnya, kisah ini adalah simbol pengorbanan tanpa balasan. Setiap langkahnya penuh dengan kesakitan yang amat sangat, dan puteranya hanya melihatnya sebagai gadis liar yang comel, lalu mengahwini puteri duniawi lain. Dia diberi pilihan, bunuh putera itu dan selamatkan diri, atau mati. Dia memilih yang kedua, lalu hancur menjadi buih laut. Tiada perkahwinan, tiada hidup bahagia selama-lamanya. Hanya kesakitan, kehilangan dan kematian yang senyap lagi tragis. Jadi apa kesimpulannya? Dongeng bukan sekadar rekaan untuk hiburan semata-mata.